Assalamualaikum. Okey, kembali lagi kita ke kebun Matua Abejang. Hari ini 21 Mei 2026. Okey, inilah keadaan kebun selepas hujan 2-3 kali hujan yang lebat dalam minggu ni. Sebelum tu memang kemarau. Tengok tu pokok-pokok matua, walaupun yang dah besar, memang daun dia habis gugur. Dan tapi nampaknya bila dah 3 kali hujan lebat, Abang ingat dalam 2 minggu kot kan yang hujan lebat ni, walaupun jarak dia 2-3 hari baru dia hujan lebat balik. Tapi Alhamdulillah lah, tengok dah keluar dah pucuk, yang dah keluar dah tunas baru bagi pokok yang besar. Tapi kalau yang kecil tu memang kata agak letih, baru keluar macam ni kalau yang kecil kan. Ni pun mungkin Abang kena tambah spray vitamin Sisoi untuk bantu dia mempercepatkan pengeluaran pucuk-pucuk, tunas-tunas baru. Kalau kita tengok kat sini, pokok pisang pun kebanyakannya agak letih. Banyak yang patah tengkuk, yang tumbang pun ada. Sebab 2-3 hari ni dia bila musim datang hujan, angin agak kuat, jadi pokok pisang banyak jugalah yang tumbang. Kalau macam yang tu, kita boleh tengok walaupun pokok agak besar, tapi tinggal daun kat ujung je kan. Tinggal daun kat ujung je. Pisang pun tengok yang baru keluar. Kalau yang baru keluar ni, Abang tengok bila kena musim kemarau tu, buah pun kecil-kecil je kan. Jadi walaupun kita dah letak baja, tapi bila sistem siraman tu tak ada, jadi dia bergantung pada air yang ada dalam bumi kan. Yang itulah menyebabkan pokok agak stres. Bukan agak dah ni memang stres pokok. Macam yang ni. Yang ni tadi dah naik banyak dah daun yang baru kan. Tapi ni tinggal dua pelepah. Tu pun tengok kat bawah dah mula keluar tunas. Itu pun nasib baik jugalah Abang tak buang tak pruning. Itu memang ingat nak pruning dah, cumanya banyak yang kecil. Bila banyak yang kecil tu, jadi Abang ingat biar dulu kan, biar dulu bagi yang kecil tu membesar tu. Macam ini, yang ni tadi memang gemuk. Tengok tu daun kan, semua daun yang besar-besar habis gugur kan. Kalau yang macam ni tak tahulah macam mana ni. Ni pokok dah besar ni kan. Tu pun Abang masa ambil pisang, Abang dah mula tebang kan. Tebang pokok pisang, letak kat batang dia. Tapi kalau tengok sekali turun tu, tak ada tunas baru. Harap batang dia masih okey, pokok dia masih okey, harap boleh dapat tunas baru. Ni yang sebelah tepi, yang itu yang kata baru tanam dalam bulan 11. Tapi kalau ikut yang ni memang Abang siram lah, siram manual lah, bawa air dalam tangki, siram. Tapi ya, pokok hidup kan. Tapi kalau yang mesti memang banyak daun yang hangus dan mungkin tak sempat itu air. Dia bercampur, tengok yang macam ni. Yang ni pokok yang sederhana sama juga, tapi keluar pucuk tu Alhamdulillah. Tapi kalau yang besar sana tu pun, kalau kita perhati, walaupun pokok dah besar, still juga stres tengah kemarau. Dia tak sempat tak cukup dengan dia punya ni
dia punya condition kan. Tengok yang bawah, dia mula keluar tunas yang kat bawah. Jadi ABJ ingat biarlah kan, cuma harap dapat apa orang kata, dapat set up sistem air secepat mungkin kan. Sistem air tu kita tunggu ni lah, tunggu apa, tunggu bansal tak siap lagi, progres agak lambat kan. Bayar macam yang ni yang kuning, ni yang kuning. Tengok keluar tunas memang stres lah. Kau tengok sana kan, apa ni, banyak tinggal batang je. Tak pastilah dapat survive ke tidak. Harap dapat survive. Kalau tengok sana tu pisang yang besar tu, sebab apa kata, sebab yang tu dia berbuah masa bulan 12 lagi. Jadi bila ABJ letak baja pada bulan 1 ke bulan 2 itu hari, kan tu jadi buah pun memang alhamdulillah agak besar. Tengoklah macam ni kan. Tunas baru keluar, tapi memanglah apa orang kata, pokok agak terbantut kan. Ikut umur sebenarnya sama semua ni kan, satu peringkat, kecuali yang sebelah tepi dengan sebelah belakang tu je yang ABJ baru tanam dalam bulan 11. Yang lain semua dah pada bulan 4. Bulan 4 selepas apa, selepas raya puasa, bulan 4 tahun lepas kan. Jadi tengok tu pokok tu jadi agak apa orang kata, saiz pembesaran tak sama. Tak macam yang ni, bila dia kemarau tengok keluar tunas. Jadi kita tengoklah dulu macam mana, tengok tunas dia macam mana, baru kita potong, kita pruning. Letak dia, kita biar je. Ingat kalau buat sistem air, siap sistem air tu, rasanya insyaAllah apa ni, pokok-pokok ni, apa orang kata, bila kita letak baja, dia akan apa orang kata, pokok-pokok dapat menyerap baja yang kita letak. Tak macam itu. Yang tetap pokok lama itu memang dah subur lah. Tengok tadi memang kering kan. Dah kita tengok dulu 2-3 bulan pula, tengok 2-3 minggu. Kalau kata apa, kalau apa ni, nampak tak keluar tunas, mungkin sebulan 2 ni kita ganti yang lain lah. Sebulan 2 inilah bansal yang tak siap-siap lagi. Sekarang ni apa, tengah nak buat apa ni, konkrit antai. Itu hari memang apa kata, projek tu cuma buat bansal je kan. Tapi bila dah apa ni, siap bansal tu, nampak kalau kata tak konkrit, ingat tak nak konkrit, nak biar macam tu je dulu kan, konkrit kemudian. Tapi ingat kalau tak konkrit terus, bila dah naik rumput lagi, sebab tu pun tengok yang sebelah luar daripada kawasan yang ABJ nak konkrit je kan, tadi dah racun lah semua ni kan, kejap je hijau kan. Jadi bila kita konkrit, dia tak teruk sangat lah. Ya Allah. Jadi tak teruk sangat lah. Kita nak maintain sebelah atas ni kan. Nak maintain sebelah atas ni. Yang ni kalau ikut yang kawasan depan ni, pasang plan untuk parking kan, parking kereta. Yang ni tempat duduk, tempat store. Yang sebelah sini pula ABJ plan untuk letak tangki. Plan tu dalam 6 atau 8 tangki kan. Mula tu dia ingat nak letak
atas tanah, tapi rasa takut turun tu satu kan, takut turun tanah. Sebab tu ingat nak konkrit. Yang kedua, takut ada apa kata skru-skru yang dia orang buat bansal kok terjatuh tak sengaja kan. Jadi kita boleh letak tangki tu risiko lah. Dah letak air dah bocor memang susah kita nak berubat. Tapi kalau kita konkrit tu apa kata garanti selamat lah kan. Maknanya kita apa kata letak kita nampak, yang ni atas tanah tak nampak, atas tanah macam ni lah. Ni kalau nak ikut pokok ni dah segar dah sikit kan, lepas hujan 2-3 kali tu nampak segar dah sikit pokok pisang. Macam tak adalah pokok motor apa nampak dah mula keluar tunas baru. Tapi kalau yang itu hari 2 minggu ataupun awal bulan itu hari, awal bulan 5 tu memang panas sangat, pokok memang letih, nampak keletihan lah pokok-pokok pisang. Motor apalagi motor cuba bertahan untuk hidup. Yang jiran Abijay pun ada, tapi tak banyak lah, dia buat juga kebun motor. Memang dia kata ada yang mati. Saat dia pun sama juga harapkan air hujan kan. Dia walaupun pokok motor ni lasak, masih juga memerlukan air, terutama sekali kalau kawasan Bukit Merbau ni dia dia tanah berpasir. Jadi dia bila kemarau tu dia agak kering, dia tak macam kalau sebelah bukit macam Kuala Kerai, Jeli kan. Dia tanah dia lain, dia sejuk lain, makna pokok walaupun musim kemarau boleh survive. Lagipun sana dia taburan hujan dia tak tinggi. Kalau ni ikut sebelah sana yang Abang dapat maklumat, awal lagi dia bulan 4 tu dia dah mula dah hujan. Bulan 4 kita sebelah sini ke. Macam semalam kalau ikut di Bukit Merbau ni, di kawasan bukit semalam Cik Izan datang, memang hujan lebat kat bukit tu kan. Tapi kat sini tak hujan. Hujan kawasan bukit je. Cumanya bila Abang datang hari ni, tengok tanah takap basah. Mungkin semalam dia hujan juga kawasan ni kot. Dia hujan juga. Inilah pasir untuk konkrit lantai yang tak siap lagi. Ni yang kata tangki tu yang nak tambah. Tu tangki baru sampai 4 biji, 2 biji baru sampai. Yang sana tu pipe pun kata 2 inci kan. Pakai yang ni terus lah, pakai yang poli, pipe poli. Kalau pakai yang PVC tu jimat, tapi orang kata untuk jangka panjang kurang sesuai untuk jangka panjang. Kelapa pun alhamdulillah kita memang kering sangat. Abang memang tak sempat nak siram pokok kelapa. Memang orang kata mau siram buat sekali, tapi kesian kat pokok matua tu. Siram pokok matua dulu kan, siram pokok matua dulu. Sebab orang kata tengok stres sangat. Itulah. Okey, inilah keadaan bangsal rumah kebun Cik Izam, rumah kebun Abijay kan. Yang tutup store plan yang luar ni tempat orang kata ke family kalau datang nak santai-santai duduk-duduk. Kalau nak datang bercamping pun boleh terus camping atas atas lantai kita dah konkrit kan. Rumah tu tak plan lagi. Mula ingat nak buat bilik tempat duduk, tapi ingat tak lagi kot. Sebab rasanya bukan datang pun siang je. Kalau anak-anak datang pun petang cuti je kan, cuti sekolah. Jadi kita maintain macam ni dulu. Lagipun kalau kata open macam ni rasa seronok juga kan. Kalau open macam ni buat buat camping ni style pergi kata outing tu kan. Rasa elok juga. Ni kalau bilik tu dia jadi macam kata chalet dah kan. Orang kata tak mencabar, tak adventure. Okey, Abang rasa takat tu dulu untuk petang ni. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi. Semoga kita semua dirahmati Allah, diberkati Allah, dipermudahan Allah segala urusan. Sekian, Assalamualaikum.